Salam sejahtera, Osman, Sekretari Sigat. Kumpulan ini bersyarat untuk jalankan satu pusat jahitan yang diberi namakan Pusat Jahitan Warisan Pesona. Dan pusat jahitan ini dilaksanakan melalui satu syarikat yang diberi nama sebagai Inspirasi Popular Enterprise. Dan pengurusan syarikat ini terdiri daripada 4 orang. Yang pertama saya, Muhammad Adnan, dan yang kedua Abang Ahmad, sebelah saya, dan sebelah kiri saya dari Nani, dan di ujung sana Syed Ibn Syirani. Kenapa projek ini sebagai penilaian? Nama syarikat saya telah sebutkan tadi. Nama bengkel ialah Pusat Jahitan Warisan Pesona. Lokasinya ialah terletak di Jalan Besar Bukit Minyak, Bukit Tajam, daerah Seberang Perai Tengah, di kawasan Pulau Pinang. Jenis perniagaan ialah kita menerima tempahan semua jahitan, pakaian seragam dan pasaran terbuka secara komersial. Kenapa kita menjalankan projek ini? Yang pertama sekali, melalui kajian kita dapati bahawa di kawasan yang saya sebutkan tadi tidak terdapat pusat jahitan, yakni Guru Putra yang menjalankan perniagaan jahitan secara komersial. Yang kedua ialah kerana kita dapati bahawa permintaan yang tinggi dalam industri penyediaan pakaian uniform. Selagi ekonomi kita berkembang, ada permintaan dan kecenderungan masyarakat kita untuk berubah fashion dan cita rasa pakaian. Itu ialah barisan bergerak pusat jahitan warisan pesona. Yang depan itu syarat kita, yang belakangnya ialah orang-orang kuat. Pengurus, saya Muhammad Adnan selaku pengurus, dan kita dibantu 3 orang sahabat, iaitu yang pertama ialah Syed Syirani sebagai pegawai pentadbiran dan perikanan. Yang kedua ialah Saudari Nani, iaitu menjaga dari segi operasi. Dan yang keempatnya pegawai pemasaran, iaitu Abang Ahmad. Dan kita dibantu oleh, buat permulaan ialah 15 pekerja mahir yang kita dapat daripada berbagai latar belakang yang berkemahiran dalam jahitan. Visi projek kami ialah kami ingin menawarkan khidmatan yang berkualiti dan efisien bagi memuaskan kehendak para pelanggan yang datang kepada kami. Terdapat 4 objektif utama projek kita. Yang pertama ialah kita menyediakan pilihan kepada pengguna fashion yang terkini dan juga tradisional kepada pengguna. Yang kedua, kita membantu kerajaan dalam menggalakkan penglibatan Guru Putra khususnya dalam pembuatan pakaian secara komersial. Yang ketiga ialah kita juga ingin merealisasikan hasrat kerajaan kerana melahirkan usahawan yang mempunyai daya tahan yang tinggi. Dan yang terakhirnya ialah sudah tentu kita menyediakan peluang pekerjaan pada golongan yang berkemahiran dalam bidang jahitan. Daripada projek yang kami jalankan, kami mengenapasi 4 faedah projek utama. Yang pertama ialah kita menyediakan peluang pekerjaan kepada mereka yang berkelayakan tetapi tidak bekerja. Yang kedua ialah kita meningkatkan pendapatan individu sekaligus kita meningkatkan pendapatan keluarga. Yang ketiga ialah kita memberikan kemudahan kepada pelanggan yang datang untuk mendapat khidmatan daripada kami. Dan akhirnya, sudah mestinya kita meningkatkan ekonomi negara Malaysia. Dari segi perjalanan projek, ini ialah ringkasan perjalanan projek Pusat Jahitan Warisan Pesona. Yang pertama sekali, kita mengenal pasti ahli kumpulan. Ini adalah proses pembentukan pasukan. Ini adalah penting kerana ciri-ciri ahli kumpulan adalah perkara pokok dalam menentukan kejayaan sesebuah perniagaan.
Jadi pembentukan pasukan. Yang kedua, selepas itu kita mendefinisikan masalah. Apa situasi yang kita harus ataupun projek yang kita nak laksanakan. Dan selepas itu, setelah kita mengenal pasti masalah, iaitu mengadakan pusat jahitan, kita mengumpul maklumat. Maklumat ini dikumpul melalui dua saluran. Yang pertama dari segi maklumat sekunder, iaitu melalui akhbar, majalah dan kajian-kajian bahan-bahan pencetak menunjukkan keperluannya pakaian. Dan yang kedua ialah maklumat primer, iaitu kita mengunjung agensi yang terlibat. Tapi buat permulaan kita menelefon agensi berkenaan mengenai keperluannya projek ini dilaksanakan, dan akhirnya kita membuat keputusan. Dan selepas keputusan kita buat, kita membuat lawatan ke Pejabat Kemas Negeri Pulau Pinang. Dan dalam perbincangan di Pejabat Kemas Negeri Pulau Pinang, kita telah berjumpa dengan pengarah dan pegawai yang terlibat, dan kita telah dimaklumkan bahawa ada masa depan projek jahitan ini. Dan projek ini kalau diusahakan secara komersial, dia menunjukkan satu projek yang berdaya, maju dan boleh memberikan pulangan yang besar kepada pengusaha. Setelah bersetuju, dan kami dalam perbincangan itu, kami dimaklumkan ditawarkan secara lisan sebuah tapak untuk melaksanakan projek tersebut. Jadi kita, grup kami, tempat kami telah mengadakan lawatan tapak projek. Tapak projek saya telah sebutkan tadi, iaitu di Jalan Besar Bukit Minyak. Iaitu tapak projek itu juga terdapat sebuah kedai Abbas Mahmud, kedai makan, yang juga kita akan jadikan projek itu sebagai satu projek bersekali. Sebenarnya Abbas Mahmud itu adalah orang yang menumpang di tapak projek yang kami peroleh itu. Dan selepas itu kita juga mengumpulkan maklumat dari sumber-sumber lain. Ada 3 tempat kita telah buat lawatan. Yang pertama ialah kita buat lawatan di satu pusat jahitan yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui peserta program pembangunan rakyat miskin di Limbung Tebal. Kemudian kita mengadakan lawatan ke kilang Amtek. Amtek ini adalah satu kilang yang menyediakan pakaian bertaraf bermutu tinggi seperti jeans berjenama denim, polo dan krokodil, dan pakaian-pakaian yang banyak jenama juga. Dan akhirnya kita buat kunjungan ke satu pusat ataupun konsultan di Daya Akademik di Batu Kek yang memberikan taklimat ataupun yang menyediakan maklumat berkenaan dengan prospek jahitan di masa depan. Untuk makluman saudara-saudari, di Daya Akademik ini adalah satu institusi yang mendapat pengiktirafan daripada Majlis Latihan dan Vocational Kebangsaan, di mana dia mendapat peserta yang datang ke kursus ini daripada belia dan juga Marak. Jadi kita mendapat khidmat khasiat daripada institusi berkenaan. Dan selepas itu sudah semestinya kita merancangkan projek untuk melaksanakan projek yang kami rancangkan. Dan seterusnya saya silakan dari Nani untuk meneruskan pembukaan. Kami memperolehi permintaan daripada polis, iaitu sebanyak 20,000 orang. Kedua, tentera 70,000 orang. Ketiga, jururawat 10,000 orang. Dan keempat, pelajar sekolah seramai 800,000 orang. Kami menunjukkan bahawa 2% adalah untuk bekalan kepada pengguna di atas sebanyak 2 pasang setiap orang. Atau pakaian seragam bagi polis, tentera dan jururawat adalah bernilai RM90 didarab dengan 2 pasang dan didarab dengan 2,000 orang yang berjumlah RM360,000. Ketiga, bagi pelajar sekolah rendah dan menengah, RM40 didarab dengan 2 pasang dan didarab dengan 8,000 orang yang berjumlah RM640,000. Ini
kawasan utara sahaja. Seterusnya, jadual 1 menunjukkan kadar bayaran maksima bagi sepasang pakaian seragam termasuk kain serta jahitan. Reka bentuk sepasang seluar panjang dan baju lengan pendek adalah berharga RM87 sepasang. Kedua, sepasang seluar panjang dan baju lengan panjang, kadar bayaran yang dikenakan adalah RM90. Ketiga, baju Melayu wanita berharga RM84. Keempat, sepasang overall berharga RM90. Dan sepasang overcoat adalah berharga RM62. Dari segi strategi produk, kami menjahit pakaian uniform dan pakaian fashion serta menyediakan perkhidmatan menjahit. Seterusnya, dari segi pengedaran, melalui agensi kerajaan seperti PDRM, ATM dan Kementerian Kesihatan. Kedua, melalui kilang-kilang tekstil dan pakaian seperti Amtek Garment. Ketiga, pemborong pasaraya dan peniaga butik yang menggunakan jenama atas barangan seperti Globe Seed Store. Terdapat 5 strategi promosi yang kami jalankan. Pertama, melalui papan tanda dan arah lokasi. Kedua, poster, brosur dan kain rentak. Ketiga, melalui peragaan tingkat. Keempat, melalui media massa, akhbar dan radio tempatan. Dan kelima adalah melalui kad perniagaan atau bisnes perniagaan, business card. Terdapat 9 tahap proses pengeluaran uniform pakaian. Pertama adalah melalui pemilihan bahan mentah, iaitu pemilihan bahan mentah iaitu fabric. Kedua, kelulusan daripada pengurusan. Ketiga, kualiti kain diuji. Keempat, fabrik diukur dan dipotong. Seterusnya, aktiviti menjahit dilakukan. Uniform yang telah siap akan digosok dan diletakkan tanda harga. Pemeriksaan akhir akan dilakukan dan akhirnya proses pengukusan akan dijalankan. Berikut adalah spesifikasi perancangan projek. Bahan mentah atau peralatan yang kami gunakan adalah pertama, fabrik. Kedua, peralatan bahan atau jahitan. Dan ketiga adalah mesin jahit. Seterusnya, proses pengeluaran adalah pertama, fabrik diukur dan akan dipotong. Seterusnya, aktiviti menjahit akan dijalankan dan akhirnya uniform yang telah siap akan digosok. Berikut adalah beberapa contoh gambar pakaian uniform yang pertama, uniform pakaian lelaki. Yang kedua, uniform polis wanita. Dan ketiga, pakaian wanita. Untuk meneruskan pembentangan seterusnya, saya mempersilakan Saudari Andy untuk meneruskan. Terima kasih kepada Saudari Nani. Pembentangan seterusnya akan menyentuh pada lokasi dan strategi projek. Ini adalah bangunan asal di lokasi projek yang terdapat di Jalan Besar Bukit Minyak, Bukit Matajam. Kami diberitahu oleh pegawai kemas bahawa tanah lokasi yang akan kami gunakan ini merupakan tanah kerajaan. Pemilihan lokasi ini berdasarkan kepada 4 faktor utama, iaitu peluang pasaran yang sudah ada. Yang kedua, berdasarkan kepada kemudahan infrastruktur dan pengangkutan yang disediakan, di mana kedudukan lokasi kami ini berada di berdekatan dengan lebuh utara selatan. Dan yang ketiga, berdasarkan kepada bekalan tenaga buruh yang mencukupi. Di samping itu juga permintaan pengguna yang tinggi di kawasan utara. Seterusnya adalah bagaimana kami mengkoordinir lokasi. Kemas merupakan destinasi pertama bagi kami setelah cadangan awal untuk mengkomersialkan
kemas, kami telah ditawarkan sebuah bangunan yang berharga kira-kira RM60,000, 40 kali segi. Ini adalah kedudukan lokasi projek. Anak panah yang ditunjukkan, anak panah warna merah menunjukkan hala ke Pusat Jaritan Warisan Pesona. Ini antara pekerja mahir yang akan diserap masuk ke Pusat Jaritan Warisan Pesona adalah pelatih-pelatih kemas, pelatih tempatan, pusat latihan belia, isteri rumah tangga dan ibu tunggal. Ini adalah jadi antara aktiviti-aktiviti yang kami lalui sebelum penumbuhan syarikat. Anak panah yang bertanda merah merupakan laluan kritikal bagi pusat jaritan kami. Ini jumlah peruntukan yang diberikan atau perbincangan antara dengan pegawai Bank Pertanian Malaysia, dan ini anggaran belanjawan dan pendapatan. Sebagai penutup, kami menyediakan sebagai peringkat awal, kami menyediakan seramai 20 orang pekerja, dan jumlah ini akan meningkat pada tahun 2004 dengan 3 shift. Kami jaminan pasaran tak ada, di mana daripada PDRN, Kementerian Kesihatan, ATN dan sebagainya, dan kami akan mendapatkan peluang kontrak daripada pihak swasta seperti daripada Kilang Entek Gamis dan Berhad untuk menjahit komponen pakaian. Dan jumlah keuntungan kasa yang kami anggarkan sebanyak RM164,800